Wow, dapat kad Charizard VMAX. Baru-baru ni saya dan family pergi ke Hari Terbuka Armada 2026 di pangkalan TLDM Lumut Perak. Kat sana memang best sebab kami dapat naik kapal, naik bot laju, tengok bersama helikopter dan macam-macam lagi. Dah halang dekat Lumut, kami singgahlah kedai hasil laut Jamilah untuk beli sotong kering, keropok dan juga ikan bilis. Selepas 3 hari meluangkan masa dekat sini, dah tiba masanya untuk kami pulang ke Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, kita makan kenyang-kenyang dulu dekat restoran Madinah. Nasi kadar dan pasar kat sini memang terbaik. Selepas sarapan berat, kami pun terus bergegas pulang. Bila sampai rumah, terjumpa pula kawan Ibrahim. Noah namanya. Dia bagi saya pack istimewa SM Collector. Macam-macam barang manis yang ada dalam pack tu. Yang pertama, kita ada kad Pokemon. Kita dapat Umbreon, Evil Mewtwo, Primal Pikachu, Pikachu VMAX dan wow, kad favorite Charizard VMAX. Barang seterusnya, kita ada plushie YouTube. Noah buat sendiri ni. Memang comel. Untuk item terakhir, kita ada kad custom Ibrahim. Ibrahim ada kad. Diikuti dengan kad kedua, kad SM Collector. Dan kad terakhir, kita ada Loki. Loki pun ada kad. Terima kasih Noah untuk hadiah yang awesome ni. Sebab kad custom ni comel, saya masukkan dalam album kenangan. Memang terbaik.